Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Guys, hari ni kita orang buat event. Buat event pula. Kita pergi event. Ada event. Event di Kembangan. Aku dengan dua sahabat aku pergi event kereta dekat Seri Kembangan iaitu MIEK, bertarikh pada 24 sampai 26. So ni lah dia guys. Ada kereta-kereta Conti, ada kereta-kereta JDM, ada kereta-kereta supercar, semua ada. So kita stay tune semua rare. Tengok sampai habis, okey? Tengok sampai habis. Let's go. Tengok lampu dia guys, lampu dia. Ni Toyota Vios guys Toyota Vios. So owner boleh bagi aku masuk. So iaitu owner. Thank you. Bawa lagi belanja teruk tu. So ni guys, dia punya Lego dia. So ni dalam interior. So dalam ni guys, so memang So abang owner kepada Vios ni? Yang ini dah masuk Impak Maksima, tu sign dia orang semua tu. Oh ya ke? Guys, Impak Maksima guys. Dalam ni kita bayar ni. So ni sign dia. Okey bang, nak interview sikit. So berapa lama abang ambil berapa lama abang custom semua ni? Komplit kan ni, main kereta daripada 2019 sampai sekarang. 2019 sampai sekarang? Oh, terima kasih bang. So, main kereta ni tak habis. So dari start 2019 tu abang buat sikit-sikit sampai sekarang. Faham. Cuma bahagian dalam saja saya belum komplit untuk VVIP lah. Cuma saya dapat sikit-sikit saja kalau nak tengok. Oh, dalam Guys, owner boleh tengok kat dalam. Jom. Tengok guys, so dekat dalam ni dia memang full set tukar, iaitu macam ada cupboard, and then ada screen, seat. Guys, owner boleh balik buka pintu. Itu dia guys. So kat dalam interior dia, so memang cantik, memang cantik. So ni Toyota Vios guys, Toyota Vios. So seat pun dia pakai sport punya bucket seat. Okay, gear knob tukar, memang nice. Kita abang ke bang? Cantik lah. Bang, terima kasih banyak bang. So kita, nama abang apa? Bagi kita Lego Sonic je. Lego Sonic. Belakang pun ada audio. Belakang pun ada audio? Ada audio system. Tak nampak. Guys, belakang pun ada audio guys. Ya, kena dia punya stiker piala. Oh ni dia punya audio Ni. Ui. Itu dia tu guys. white body dia pun. Dahsyat. Brother ni. So abang buat dari 2019 sampai ke sekarang lah. Sikit lah. So agak berapa model agak abang habis? Kalau duit saya sendiri dekat 30. Tapi jujur memang kita ada sponsor. Oh, jujur ada sponsor? Ya, so kalau siap masuk sponsor semua ada dekat 60 ke 70 ada kot. I see. Sebab audio saja dah 40,000. Guys, audio saja 40,000 guys. 40,000 audio saja. Yang baru ni saya kena racun steering. Steering harga 2,500. Oh, GR ni. GR punya 2,500. Steering je 2,500 guys. So, minat hobi apa ni memang? Saya mau tukar steering sehari untuk buat konten betul kan. Besoknya adjustable saya pula jam papat. Oh, alamak je.
Tapi tu minat tak apa, minat tak apa. So tak nak kereta datang sadai nak masuk sini kena tukar full RM2,000 lagi keluar. Oi. So mungkin busuk-busuk pun dalam 100,000 memang sampai bang ah. Tak lebih kurang lah. Dalam Sebab kita minat kan. Tak Opti tu apa. dalam 70 60 ada lah. Faham. So nama abang apa bang? So nama saya Sofi. Sofi. Kalau dekat TikTok orang dah panggil kita Lego Sonic. Lego Sonic. Instagram tu pun sama. Instagram jangan sibuk, Facebook jangan sibuk. Oh, jangan sibuk. Okey. Follow guys, follow, Alright, support. thank you. Bang. Boleh. Terima kasih bang. Alright. Terima kasih bang. Boleh. Okey, tutup. Mantap. Okey guys, ini Mitsubishi Evo 10 set custom crate. Dia punya pintu memang nice. So tengok sporin pakai Brembo. Memang Brembo. So dalam guys, tengok guys. Tu orang panggil meter beradik. Oh, memang nice. So yang ni dia dah memang ini guys, hatchback. Ini hatchback guys. Hatchback bang eh? Laser Sportback 2.4. 2.4. Ui, besarnya 2.4. Idaman juga ni. Boleh. Okey. Guys, 2.4. Ni hatchback ni rare, barang rare. Evo barang rare. Ni jarang ada kat jalan ni. Betul? Buat pusing dulu. Oh, Ni namanya pintu gunting orang panggil. Pintu gunting, okey. itu gunting. Doa dalam dia. Memang clean guys. Guys, Tengok meter dia mana. Ada Levi dia kat mana. Okay, ada tempat special guys. Ni. Ada tempat special, benda ni custom, memang ini saja dia. Jom tengok belakang. Ini NOS kan? Tak silap saya ini NOS. Oh, ini padu. Oh, ini padu teruk. Bang, cerita sikit bang. Ni apa dia bang? Padu teruk. Wow. RGB. Guys, aku ingat PC aku je RGB. Ni pun RGB. Baik. Nampak guys. Okay, jom. Okey, ini punya headline untuk Esas. Oh, okay. Esas. So dia bagi boost ke Oh tak, ini untuk angin. angin saja? Angin. Ini untuk angin. Ini kompresor. Kompresor. Ini kompresor. Oh. Ini dia punya bab kontrol dia. Dia dah 8W. Oh, 8W eh. Dia panggil. Oh, faham. Sorry, dia panggil. Ini ada 8. Ini Panggil untuk 8. 4W punya. Oh, okay. Oh, 4W punya. Bab killer dia. Okay. Dia ada sound atas satu dengan dua satu ke bawah. Ada dua. Guys, ada dua guys. Sokong bawah atas. Kayaknya satu tak cukup. Kayaknya tambah lagi satu. Nampak? So memang terima kasih banyak abang. Nama apa bang? Okey, Asam. Asam. Saya dia nampak kat sini. Ya. Nama abang kat sini Asam 952 Okey, tadi. ini IG, ini kita. Asam _9 Okay. Whiskey 2 Alpha Tango Postro. Oh, Ini kita punya consign. Alpha Tango 4 stroke. Boleh support guys, boleh support. So ni untuk custom memang kepakaran abang lah. Abang terima kasih banyak Abang Asam. So kita akan jumpa lagi. Thank you. So by the way kereta abang memang rare. Saya suka kereta ni. Evo ni. Untuk awak saya bagi untuk kita punya ni. Supra punya kitchen Supra punya kitchen guys. Bagi Supra punya kitchen bang. Supra yang itu Oh, yang ni bang ni. Terima kasih banyak bang. Terima kasih Boleh banyak. follow kita punya TikTok Karkom. Karkom. Karkom nampak ini kereta Supra memang kita punya tu lah. Oh. Okey. So terima kasih banyak bang atas hadiah ni. Saya tak sangka. So kita akan jumpa lagi. Terima kasih banyak bang. Guys follow guys Okay guys, tengok ni. So dekat sini pun dia ada jual bukan jual, tak salah tu dia showcase untuk sport rim.
So dia ada engine bay kat sini, dia ada Aduh. engine bay. Lepas tu dia ada crankshaft. Yalah. Dekat sini dia macam tunjuk produk-produk teliti yang diorang buat. VRS. So sana pun ada kereta. Sana ada kereta. Guys. Memang nice. Okay guys, so ni yang aku cakap tu kat sini untuk custom hood bonnet korang nak letak nose ke apa ke, tapi ni untuk showroom saja guys, untuk kereta-kereta Soka showroom ke apa ke, showroom pula Soka. Okay. Guys, kereta legend Proton Putra. Kereta legend guys, Proton Putra kat sini. Yet. Guys, sebenarnya member aku ni dia ada kereta Proton Putra, tapi dia dah jual. So ni dia kenangan. Kenangan. Okay, so korang tengok. So ni ada yang custom sticker. Guys, jom. Ada lagi. Hydraulic. Beza guys, Beza tak duduk diam ni. Hidrolik dia memang Ni padu. Beza nakal. Beza nakal. Oh, ni tak relax. Ni tak relax. Tangan boleh masuk. Okay guys, so dekat sini kita ada jual, bukan kita, sorry, diorang ada buat show macam ni ada aksesori macam lampu korang nak modify ke apa ke. Ni Azia, dia ada Myvi. So memang banyak. So ni korang boleh beli kat sini guys. Korang boleh beli kat sini. Boleh lah scan. So dia ada lampu-lampu, so custom. Thank you. Okay. Banyak guys. Facebook, So sana ada speaker, bahagian speaker. Okay. Saya scan arah tu tak boleh. So kat sini memang banyak sangat guys kereta, memang banyak sangat. Korang nak cari barang-barang part ke apa ke, memang kat sini. Okay guys, ini kereta Proton X50, nampak macam Myvi, dia punya load dia memang rendah. So korang tengok dia punya load dia buat roket bunny belakang. Ini memang Soka je lah. Ni kalau JPJ tengok ni senyum ini. Guys, korang tengok guys, dia punya load dia guys. Tu. Ui. Ada lagi. Cantik. Ni Kita Toyota Supra baru. Oh, kita beli lah. Okay, ni JDM baru. Ni tema apa? BMW, Batman. Toyota Camry. Ni albino lah. Albino lagi. So Toyota Camry full set. Oh, abang jual speaker. Ya. Oh. Speaker bawah tu ada nose. Helm. Okey dia. Tak. Okey. Tapi minat kereta lah. Okay, jom kita sambung tengok dekat belah sana pula. Azia ni memang cantik pun kalau buat. Dia luas dalam tu. Dalam ni luas. Satu harga gini tu. Guys, ni kereta rare guys. So ni kereta, kalau korang tahu, ini kereta lama. Tu guys, Nissan Sefiro. Sefiro A31. So kereta ni guys, kereta ni memang legend. Kereta biasa, kereta drift ni, tapi dia buat convert roket bunny. So jadi memang kepak habis guys. Tengok rim dia sangat besar. So kita tengok bahagian depan ni carbon fiber. So ni carbon fiber, color rainbow. Nice. So jadi kat sini memang jual barang-barang part untuk korang punya kereta. Korang nak cari disc brake ada, korang nak cari crankshaft ada, lampu ada. So kat sini memang ada tunjuk. Ni untuk contoh-contoh kereta guys.
Dekat belakang pun ada, kat belakang pun memang banyak. So ni Honda. Ni geng Honda lah. So ada yang untuk rap, macam-macam guys, macam-macam. So korang boleh datang kat sini guys. Best. Okay. Sini kita otomotif engineering punya. Tanya dia, saya Oh ya. dia eksekutif. Sama lah kita. Punya nama? Eugene Lim. Okay. I see. So ni memang UPM Universiti Putra Malaysia punya projek. University Putra Malaysia under Department of Mechanical Engineering PMT. Department Mechanical of Engineering guys. Guys, tengok guys, budak-budak universiti buat. Memang nice. So berapa lama jangka buat benda ni? Okey, untuk ni kan, projek ni kami panggil dia Putra One dan projek ni kami buat untuk bertanding di FSAE kat Japan. I see. Dan- Dekat Japan? Dekat Japan, yes. Jepun? Okey. Okey, projek ni mengambil 8 bulan untuk siap semua. Dia punya design, phase ambil 2 bulan sampai 3 bulan. Okey. Dan untuk manufacture Okey. entire car dia ambil 5 bulan. I see. Apa saya bukan 1 tahun kerana kami kena shipping 2 bulan. Okay. So dia boleh actually I nak tanya dia boleh gerak ke atau dia just untuk ni saja? Oh, dia memang boleh gerak ah. Boleh gerak guys. Boleh gerak. Ni F1 punya. Ni macam F1 punya tapi orang kita buat universiti punya guys. Ini untuk memang student. nice. Untuk student punya. Ini formula FSAE formula student. Formula student. FSAE. FSAE. Kalau boleh tengok formula FSAE macam tu. Okay. Kalau So ni bukan Formula 1 tapi ni FSAE untuk Formula Studentnya. Memang nice. So dekat sini. So ada 2 projek kat sini lah. Oh bukan, itu college vocational. Oh tu college vocational. Oh college vocational ni UPM punya. Okey, beza antara kami dua. Ini kami pakai engine yang below 700cc. Untuk tu dia pakai engine yang below 150cc. Oh kecil punya engine lah. Kerana biasa kalau you join Formula SAE, dia punya requirement you kena engine below 700cc. Oh. Kalau you join let's say Malaysia punya FSM, dia ada 2 kategori. Dia ada 150cc ke bawah ataupun 700cc ke bawah. Dia beza kat sini. Kami pakai punya engine MT-07. MT-0 yang motor tu ke? Yang motor tu. Guys, kereta ni dia pakai enjin MT-07 yang motor naked bike Yamaha dalam ni. So bunyi dia bunyi 4 inline lah. Ni. So dia boleh dekat sikit guys, tengok. So, Engine kat bawah belakang. Oh, enjin kat belakang. Engine kat belakang. Enjin kat belakang guys. Enjin kat belakang. Oh, ni dia punya enjin. Engine lah. So ni dia punya enjin guys. So ni enjin motor dia pakai. Memang I unbelievable lah, memang nice. So ni semua memang I think consider pun dalam 1 year macam tu lah. Oh, almost 1 year lah, tapi 8 bulan lah kan exact. Okay. Thank you so much Ais, macam memang sangat kagum. So thank you. Mr. Sorry nama? Eugene. Thank you Mr. Eugene. So kat sini memang macam-macam kategori ada lah. So korang boleh tengok hasil daripada student-student yang buat. Boleh ke? Boleh tengok. Kalau nak boleh follow kami punya Instagram, Facebook dengan YouTube. Sini ada. Follow guys. Boleh guys. follow, okay? Okay. Thank you. Okay, thank you guys. Thank you for your time. Alright. Okay guys, so kat semua ni untuk jual-jual bahagian Hot Wheel. Ni semua Hot Wheel lah. Korang boleh tengok kat sini. So kat sini tak ada tak semestinya Hot Wheel, ada brand-brand lain. Mini G, stiker ada jual. Macam-macam guys. Korang boleh kat sini korang boleh decoration. Korang nak buat letak apa, kalau korang minat kereta, korang mesti beli ni. Okay guys, sampai sini saja video kita orang untuk event Miapek Miapek
untuk Car Drift Showcase dekat Seri Kembangan 24 sampai 26 hari bulan guys. So korang boleh datang ramai-ramai kat sini. Sini memang function event dia, ada apa, car show, ada drift, lepas tu ada jual macam-macam lah. Okay, terima kasih banyak untuk siapa yang nak tengok. Okay, kalau korang suka guys, korang boleh subscribe aku punya channel iaitu Leokil. Korang boleh like, boleh komen dan tekan bell notification guys, so tak terlepas konten-konten aku yang akan datang. Okay, kita akan jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Ciao.